Halo guys, hari ini bertemu lagi dengan Om Bin dekat blog yang tak seberapa ini. Oke, hari ini Om Bin nak reaction satu video. Video ni permintaan daripada subscriber kawan kita, sahabat kita, kawan kita lah. Dia nak minta buat reaction, dia kata pada tajuk dia Jakarta City Indonesia Driving. Maknanya sama ada mungkin video ni mungkin dia menceritakan pasal memandu ataupun berjalan kaki dan mungkin melalui sebahagian daripada udara. So sebelum ni Om Bin dah try juga reaction untuk Jakarta City, tapi ni kita try lagi, mungkin dia berbeza sedikit. Okay guys, channel ni daripada ASEAN Station ID. Rasanya sebelum ni Om Bin dah pernah juga buat reaction pasal antara video-video ASEAN Station ID ni. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita akan try reaction. Okay, 1, 2, 3, play. Okay guys, kita try. Okay, kita dekat kota dia. Oh, tiap kali tengok, tunggu guys, tiap kali tengok bandar Jakarta tu guys, walaupun Om Bin tengok dalam setakat video YouTube apa, macam rindu guys jalan-jalan. Yalah, walaupun Om setakat baru pertama kali sampai, tapi dengan keadaan yang sekarang ni macam makin nak tengok lagi, sebab kan dah lama sangat Om Bin tak pergi Jakarta, dan sudah tentu keadaan dia berbeza guys. Okay, sambung. So sekarang ni kita naik kereta, kita atas kereta. Wow. Okay guys, satu lagi guys yang Om Bin suka tengok bandar Jakarta, sebab kebanyakan bangunan-bangunan dia tu, dia bukan betul-betul lah, maknanya kalau kita lalu kenderaan nanti kita akan nampak sebelah menyebelah bangunan-bangunan tinggi dia, pancaran langit. Tak macam bandar-bandar lain, kita takkan nampak yang macam tu. Kita kena pergi pusat dia baru kita betul-betul nampak. Mungkin kemungkinan besar macam Kuala Lumpur pun mungkin macam tu kot sebahagian dia. Kalau kita nak tengok bangunan-bangunan dia semua, kita kena ada part-part tertentu yang kita boleh tengok. Kalau macam Jakarta ni, dia sepanjang jalan dia macam, kalau kau orang perasan, kalau kita tengok cara pembinaan bandar Dubai, macam tu lah guys. Tengah dia tu jalan, lepas tu sebelah menyebelah dia sky pencakar langit dia. Macam tu lah, macam cantik lah Jakarta ni. Okay. Wow, luar biasa guys bangunan-bangunan dia. Cantik. Wah, kita keluar saja daripada jalan dia, tengok kan guys, dia bangunan-bangunan tinggi dia semua kita nampak. Nanti kalau korang perasan pergi mana-mana kota, macam contohnya Korea, korang akan nampak, oh jadi Om Bin cakap ni betul, sebab Jakarta ni betul-betul jalan dia tu dikelilingi oleh kota bangunan-bangunan tinggi. Kalau macam kita pergi Korea ke apa mana, tak, dia mesti lain-lain. Dia kita nak tengok pun jauh, sini jauh, Lotte World Tower tu pun lain. Maknanya dia lain-lain lah tempat dia, tak menarik sangat. Sebab Om dah pernah pergi Korea, dah tengok. Okay guys, wow, cantiknya guys bangunan ni. Kita tengok gini.
my god. Luar biasa. Oh, wah, cantiknya guys bangunan ni. Cantik. Rasanya ni guys ni kot. Rasanya ni guys yang ni kan, yang tamrin ke apa atau yang apa ni? Indonesia One Tower yang belum siap ni. Dia nak siap dah. Oh. Bangunan dia tu guys jenis berkaca. Cantik sangat. Kalau korang pergi mana-mana bandar. Sebab guys, Om Bin dah pengalaman Om Bin berjalan-jalan, Om Bin dah pernah pergi Shanghai, yang maknanya memang yang bandar-bandar yang jenis kira Hong Kong, dekat Taiwan, semua dekat Macau semua tu. Om Bin terlalu tertarik guys dengan bangunan-bangunan berkaca macam ni. Ada je bandar-bandar yang tak banyak bangunan-bangunan berkaca dia. Dia jenis konkret je gitu. Wow. Deretan. Oh my god. Macam kita masuk kawasan apa? Kawasan batu semua. Hutan. Kalau istilah kat Malaysia tu dia panggil hujan batu. Maknanya semua kat situ dah bangunan tinggi semua. Cantik guys pemandangan dia. Maknanya bandar Jakarta ni dia punya bangunan-bangunan tu dia ikut sepanjang jalan guys. Jadi cantik. Oh wow, macet. Oke, MRT station. Wow. Cantik. Itu bangunan yang Umi suka. Tak tahulah apa nama dia. 46 kot tajuk nama dia. Wow. Berkaca. Cantiknya guys. Jakarta. Tengok. Bangunan ni pun berkaca juga. Dia belum siap. Oh. AIA. Itu mungkin insurans ke bank. Insurans kot. AIA. Wow. Oh ni Sudirman punya bahagian bisnes. Distrik dia. Wow. Amazing. Itu je yang mampu Om Bin cakap. Amazing. Wow. Okey, kat sana ada Starbucks. Okey guys, kat sana ada Starbucks dengan Mary Brown. Wah. Om Bin ni guys kalau pergi sesuatu bandar, sesuatu kota, memang Om Bin akan tak lepaskan peluang untuk minum kat Starbucks dia. Sebab Om Bin peminat Starbucks, peminat kopi-kopi semua. Jeko semua tu Om Bin minat. Jadi Om Bin suka tinggalkan kenangan. Kalau pergi bandar, sesuatu bandar, Om Bin akan minum Starbucks dia. Kat mana-mana sekalipun Starbucks. Okey, teruskan. Okey, kita melintas traffic light dia. Wow. Bersih guys Jakarta. Wow. Oh. Ni apa guys? MRT ke apa ni? MRT kok guys? Wow. Om Bin tak pernah naik guys MRT kat situ. Wow, dekat Jakarta. Belum nantilah. InsyaAllah kalau ada masa akan datang Om Bin berkunjung ke Jakarta, Om Bin akan try naik lah buat vlog. Wow. Terharu ya all. Apatah lagi guys, sekarang Jakarta dah ada MRT, sedangkan dulu setakat ada Transjakarta tu, Om Bin dah seronok dah berjalan-jalan. Sebab satu tambangnya murah kan. Tapi tak tahulah MRT, biasanya MRT lain-lain harga. Wow.
wow. Kita jalan beriring dengan apa tuh? MRT dia ke atas tuh. Wow. Oh, oke. Music ni guys tak kena copyright ke ni? Takut pula. Harap-haraplah tak kena copyright. Okey, MRT dia kot. Wow. Ini MRT ke kereta api? Kereta api kot gayang ni. Oh, MRT. Okey. Wow. Cantik. Hebat guys kota Jakarta. CCTV dia semua ada. Wow, cantiknya. Oh, cantik guys pemandangan dia. Oh, wow. Okey, sekarang kita naik MRT dia. Tadi kita atas kereta kan. Sekarang kita naik kereta apa? MRT. Okey. Ini stesen apa guys yang ni? Wow. Omin punya perjalanan guys. Omin start menjelajah ke luar negara. Start tahun 2010. Pertama kali tu Omin ke Singapura. Pertama kali sekali sebab kebetulan Omin duduk Johor Bahru. Jadi Johor Bahru kan berborder dengan Singapura untuk Malaysia punya. Jadi first time pergi Singapura. Jadi kat Singapura lah guys, first time Omin naik MRT. Itulah kali pertama. Okey. Okey, kita sambung. Wow. Tengok guys. Hebat. Hebat tak guys macam ni? Seolah-olah kita duduk dekat apa? Dekat jejantas dia kan? Sambil mengamati keindahan dia guys. Tengok kan, perasan tak? Kan Jakarta kan, jalan dia tu. Dia tepi-tepi dia semua tu semua bangunan-bangunan tinggi. Macam tu. Kalau macam sesebuah bandar guys, dia tak, bangunan dia tu jenis berselerak. Dia tak ikut tepi jalan. So bila kita tengok oh sana, depan sana. Kalau ni tak, straight je semua tinggi. Gitu. Tak tahulah kalau orang yang jenis tak suka mungkin yang macam ni, tapi kalau Omin suka sebab nampak semua bangunan dia. Wow. Swiss Hotel. Wow. 5 bintang kot guys. Swiss Hotel tu 4 bintang, 5 bintang. Wow. 4 star, 5 star. Oh. Okey, sekarang ni kita naik, mungkin ni MRT. Oh. Wow. Cantik guys keadaan dia. Okey. Maknanya ni bukan kawasan yang apa, Tamrin Tower tu, mungkin bukan. So kita jelajah lagi kat mana. Ni waktu siang guys. Okey. Wow. Bangunan dia. Omin terlalu tertarik guys dengan bangunan berkaca. Suka sangat desain bangunan berkaca. Cantik guys desain dia. Oh, dah petang. Dah petang guys. Oh. Cantiknya guys.
Oke, kita berjalan kaki waktu malam. Oh. Wow. Oke, MRT dia. Oke guys, sebenarnya kan ni guys, kawasannya kat mana? Korang ingat tak kalau kita dekat Jakarta, Om Bin dulu guys, Om Bin duduk dekat Tosari Station punya Transjakarta. Agak-agak jauh tak daripada ni? Macam rindu pula guys keadaan Om Bin waktu-waktu malam kat sana kan. Kadang Om Bin jalan-jalan kat kawasan-kawasan situ. Sebab hotel yang Om Bin duduk tu tak jauh daripada Tosari Station. Kat situ. Tak tahulah guys yang ni station apa. Macam bila tengok keadaan macam ni kan, macam Om Bin teringat kembali masa Om Bin kat sana. Om Bin akan keluar-keluar lah waktu malam. Memanglah yang ni kan MRT, jadi tak tahu. Tapi kalau yang Transjakarta dulu, cantik kawasan dia. Okay. Flyover dia guys. Flyover, wow. Tapi okay. Tapi jalan ni kan guys, yang Om Bin first daripada Soekarno-Hatta International Airport tu, Om Bin nak pergi Mangga 2, Om Bin ada lalu satu jalan flyover dia yang terlalu tinggi. Sampai Om Bin tengok gitu, tingginya. Risau masa tu, macam yalah, kok kita kan takut macam ada apa-apa berlaku ke. Tapi memang unik sangat jambatan tu guys, tinggi. Bukannya ke guys, tapi yang tu macam lagi tinggi guys. Tak tahulah, tak tahu masa tu sebab masa tu kan tahun 2012. Om Bin tak tahu sangat pasal ni. Lagipun kita tak ada, Om Bin tak merakam masa tu. Merakam pun ambil gambar je. Okay guys. Wow. Oh my god, cantiknya guys. Okay, kita mengamati dulu kota Jakarta waktu malam. Jalan dia, bangunan dia semua bercahaya. Kalau kita pergi China guys, China ni saya anggap sebagai negara yang tak kedekut dengan lampu. Sebab Om Bin pergi Guangzhou, Xi'an, Chongqing, apa lagi, Beijing, Shanghai, apa lagi, Chengdu. Semua bangunan-bangunan tinggi dia semua berlampu. Malah bangunan dia tu dia akan macam jadikan seolah-olah dia billboard untuk iklan-iklan ke apa semua bagai. Memang cantik guys, bercahaya, berkilau. Jakarta pun guys, apa kurangnya? Hebat, cantik macam ni lah. Suka guys sebab bila pelancong datang, dia akan terpesona dengan keadaan. Wow, contohnya macam saya kan. Wah, cantiknya, jam ni, gitu. Kalau contohnya kita pergi, apa gunanya bangunan-bangunan tinggi kat satu tempat tu, tapi kedekut dengan lampu. Nanti pergi malam tak cantik, gelap je. Kalau macam Jakarta ni, cantik je guys. Wow, luar biasa. Cantiknya guys bangunan ni. Macam ni. Okey, contohnya macam bangunan ni lah guys. Kalau kat China, bangunan-bangunan dia yang tinggi-tinggi ke apa, semua jenis macam penuh dengan lampu. Maknanya cantik lah kalau kita tengok daripada jauh ke, kita nak ambil gambar waktu malam pun cantik. Gitu. Tapi kadang ada sesebuah negara, dia jenis kedekut. Kalau boleh dia tak mau ada lampu. Mungkin dia nak berjimat ke apa. Okey, elok untuk berjimat, untuk save elektrik kebagai. Tapi ialah kita kan nak menarik pelancong. Mungkin pelancong pun kalau kadang dia bosan, tak nak berjalan-jalan sangat waktu siang kan. Mungkin waktu malam kan sejuk sikit. Jadi dia nak ambil keindahan waktu malam bandaraya tu, kota. Cantik guys. Wow.
Oh ni, okay. Ni MRT station tu guys. Wow. Okay, mungkin ni ASEAN station. Wow. Siap pakai ni guys. Elevator. Hebat. Wow. Hebat. Oh, ni kita dalam MRT dia. Okey ni. Oh. Transjakarta pun ada lagi guys. Wow. Transjakarta. Wow. Ada juga dulu Om ambil gambar dengan Transjakarta sebagai kenangan kan masa tu. Tapi masa tu tak ambil sangat video. Kita lebih fokus kepada gambar. Okey, ni stesen dia. Oh. Bestnya guys jalan-jalan waktu malam di Jakarta. Wow. Ramai orang. Ni kalau bukan coronavirus ni lagi ramai nih guys. Oh, mungkin video ni diambil masa coronavirus dah kan berlaku, jadi orang dia tak berapa ramai. Kalau yang tak ada coronavirus guys, mesti penuh nih. Wow. Tak tahulah guys ni kawasan apa. Oke guys, ini Transjakarta. Wow. Oh ini siapa guys? Oh ini ada konser pula video nih. Ada konser guys. Oh. Tapi saya tak kenal guys artis ni. Mungkin sebab Om kurang pengetahuan pasal music sangat. Saya tak kenal, tak tahu guys ni siapa. Wow. Suka lah dia guys kat situ. Hebat. Terlepas guys. Cantiknya. Wow. Oh. Cantik guys. Oh my god. Amazing city. Wow. Macam excited pula tengok video ni guys. Wow, siap dah buat konsert guys. Okay. Merah putih. Wow. Oh. Oh, 2019 guys. Wah. Oh, wow, hebat. Hebat guys. Okay, itu dia. Kalau dulu Om react video yang lain, tapi dari sudut yang lain, tapi yang ni macam daripada kita berjalan kaki, naik kereta, naik MRT dia dengan sebahagian daripada udara. Wow, hebat. Terima kasih guys pada yang suggest video ni untuk reaction. So Om Bin sampai di sini saja, dan sebelum tu Om Bin mendoakan kita sentiasa sehat semua
terhindar daripada coronavirus. Dan jangan lupa guys, subscribe Om Bin punya YouTube channel, sebab sejak akhir-akhir ni subscriber Om Bin bertambah, dari walaupun sedikit kan, tapi tak apa, sebab dengan pertambahan walaupun sehari 1, 2, 3 ke, pertambahan tu menyebabkan Om Bin lagi bersemangat untuk buat video. Okay guys, itu je. Thank you.